Korang tahu tak kenapa orang dulu-dulu dia cukup jaga tarikh dengan masa lahir dia orang? Mungkinlah ada orang kadang-kadang dia share je bila hari tarikh lahir dia, tapi exact waktu kelahiran dia tu selalunya jarang orang bagi tahu. Bukan sebab takut orang cemburu, tapi sebab percaya setiap manusia ni dia ada getaran diri. Kepercayaan lama masyarakat Melayu, tarikh dan masa lahir dianggap sebagai sebahagian daripada identiti batin seseorang. Sebab tu dulu ramai tak tulis jam lahir, tak umumkan birthday, dan ada simpan benda ni sebagai rahsia keluarga. Lebih kepada kepercayaan untuk jaga diri lah sebenarnya, supaya emosi, rezeki dan keseimbangan hidup tak mudah terganggu. Sekarang tanpa sedar kita banyak kongsi semua benda ni dekat sosmed, tapi sebenarnya tak ada masalah pun setakat korang nak share orang kata tarikh lahir korang, sebab kadang-kadang benda tu pun diperlukan dalam urusan rasmi. Tapi kau percaya tak, yang penting kita lebih berhati-hati, tak semua benda peribadi tu perlu orang lain tahu, terutama sekali waktu, jam korang lahir. Itu yang paling penting. Dia boleh jadi orang kata macam satu gerbang untuk orang kata sihir pun boleh tembus melalui waktu kelahiran korang. Dia selalunya lah kalau orang tahu sekali dengan masa lahir korang tu, dia agak bahaya sikit, sebab orang kata kombinasi antara tarikh dengan masa lahir tu dia macam orang kata apa, dia sama macam kunci getaran tu. Selalunya memang digunakan untuk ilmu pengasih, panggil bayangan dengan kunci nasib orang. Sebab tu orang lama-lama dulu memang dia tak tulis masa lahir, dia tak pernah buat sambutan